Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Bertemu kembali dalam video kali ni. Aku bawa zone test pergi kerja. Zone test 38G. Setakat ni aku punya pengalaman dengan skuter not bad lah. Harga pun nice, pick up ada. Cuma kurangnya untuk aku, ini bagi aku ni personal lah, personal punya taste. Aku tak berapa berkenan sangat dengan kata apa, adventure touring lah. Maksud aku, motor tu kau boleh buat off-road, tapi kau boleh buat on-road sekali. Macam tu lah, kiranya dua sport. Tapi aku faham benda ni sangat-sangat subjektif. Tak semua orang, ya, taste masing-masing kan. Tak kena paksa pula, gila. Tapi motor ni menarik, serius. Dah dapat TPMS. Sini TPMS, apa ni, 13 liter tank. Skill limit ni 8 dah aku, 8 ke 7. Lepas tu kau dapat dashcam depan belakang. Tapi kena pakai apps tak silap aku untuk tengok balik footage tu. Kalau dia punya underseat punya storage tak 23 liter tak silap aku. Mungkin besar lagi dan saya lampu alam lah. Tayar kilang dia pakai CST SC11. SC11 tak silap aku. Tayar 2 sport. Dia basically off-road tapi dia road bias. Tapi biasalah tayar macam ni, kalau kau tanya aku, tayar kilang diorang not the best lah. Cumanya aku tak berniat cakap untuk off-road. Macam cakap dia tayar off-road tapi road bias. Dia lebih pada road. Mungkin dalam 70-30 kan, 70% road, 30% off-road. Contoh macam apa lah, Pirelli Scorpion Trail. Scorpion Trail 3.2 macam tu lah, contoh kan. Fun fact lah, fun fact, CST dengan Maxxis yang bukan Maxxis Telco, Maxxis tayar yang 2X tu actually adalah under same company. Tapi kalau comparekan, CST tu somewhat better lah. CST ni macam baru lagi. Dia baru tak juga, tapi macam tayar dia macam kau boleh consider sebagai alternatif lah. Lagi satu kurangnya motor ni, handlebar dia ringan. Tapi aku faham kenapa dia ringan. Faham ni. Dia ringan tu sebab senang kau untuk apa, maneuver. Kalau kau main off-road, senang kau untuk kau maneuver. Kalau berat, parak mat, sakit kepala. Penat kau nak menolak ni. Aku sangat bahaya dengan MyV sekarang. Alah, itu rezeki dekat Melaka. Aras lah. Ni lagi seorang. Tukar last minute, ya Allah. Aduh. Pagi-pagi dapat mengok ni tu. Heart attack, sial lah. Lagi sial. Tak apalah, janji awak bahagia. Dan sekarang ni pula aku ni taklah mahir sangat nak menyelip pakai skuter ni kan. Aku cuba lah. Itu cons yang aku perasan lah. Biasanya dari segi looks dengan bukan look, estetik orang kata. Estetik, lepas tu handlebar dia ringan. Sebab ramai je orang komplain handlebar dia ringan apa semua. Lepas tu dia punya suspension dia mungkin agak terlalu keras untuk sesetengah orang. Memandangkan dia lah adventure touring kan. So memang agak keras lah. Kalau langkah bumper ni memang tak ada feedback kan. Tapi biasanya bergantung pada pengedar tu juga. Diorang ada offer macam sendiri kau adjust balik kan, ataupun korang boleh adjust biasa dekat suspension dia bagi dia lembut sikit. Betul, aku fork depan dengan belakang boleh boleh adjustable.
Bapak nyari yang Khamis kan. Sudah sesak kan. Sini tak hujan ke? Ya Allah, tak boleh ke decide di mana duduk? Aduh, orang ambil beli lah. Sebab ni jugalah bertembung ni motor dengan kereta. Pasal salahkan motor. Sedangkan kereta sini tak kena jaga lane lah, itu ini. Signal bagi last minute. Apa lah. Oh. Sabar. Ya. Yeah. Asal dia dongak tu saya kira bapak lah. Tak apalah, layan dulu. Ini dah aku duit 200. Nah, duit 200 pada kecil ni. Kalau 250 dia nampak besar sikit. Mantap. Bawa tenang. Kita ni masing-masing memang nak kerja ni. Sabar, bawa tenang. Begitulah kalau aku keluar awal sangat. Kalau keluar lambat sangat. Nak cari timing susah. Skuter ni enjin dia 368cc dan dia pakai CVT transmission lah. Dia bukan macam SYM ADX TG 400 tu kan. Dia pakai chain. Itu bagi aku boleh tahan kat tu. Skuter tu menarik lah. Tapi ni pakai belt malangnya. Dan personally aku rasa tak kena lah kalau skuter yang ada estetik ataupun bertemakan adventure touring pakai belting. Bagi aku tak praktikal lah. Tapi yelah, nak kata cut cost tak juga. Saya rasanya lagi mahal. Tak pastilah. Harga jualan skuter ni adalah 28,800, tak termasuk on the road, iaitu road tax dan insurans. Harga itu bagi aku menarik. Tapi kalau nak alternatif zone test ni ada, iaitu 350D dan 350E. So beza dua ni is D dengan E basically road bias ataupun untuk urban touring, city touring semua tu lah, city ride. Dan bezanya D ni tak silap aku dia lagi panjang daripada E. E dia pendek sikit, dia ketot sikit. Tapi sangat-sangat selesa compare dengan 38G lah. Yelah sebab urban city lah. So korang nak city ride ke, nak jarak jauh ke, atau memang tak main langsung off-road, itu sesuai. Aku tak kata skuter tak sesuai, bukan. Bagi aku mungkin ada seseorang tu dia lagi suka skuter yang jenis memang untuk city touring dan kira dah memang selesa dah. Kena dah dengan apa dia nak. Okey je, tak ada masalah. Okay, pro untuk skuter ni aku rasa tak, bagi aku tak banyak sangat lah, aside from dia punya underseat tu. Tapi underseat tu pun normal lah untuk skuter besar kan, 23 liter. Mungkin aku silap tu. Satu lagi, aksesori dia berlambak. Dia datangi dengan crash bar dan spotlight. Tapi spotlight biasanya kebanyakan owner zone test 38G ni aku tengok diorang tambah lagi spotlight. Oh, ni macam mana ni? Aku nak ke kiri. Jadi boleh je buatkan skuter jadi road bias. Tak ada masalah. Kalau kau tanya aku boleh tukar tayar je lah. Pakai road bias punya, bukan road bias, memang road punya tayar lah. Macam katakan murah ni, macam kita mention lah Maxxis Victra scooter.
Tapi yang Victor Scooter aku tak belajar habis lagi. Sebab aku dengar ada yang kata soft, ada yang kata medium soft. Tapi tayar depan dia boleh masuk 17 inci 110, 70, 17 inci. Boleh masuk Maxxis Victra S98 CT yang model baru tu. Dia bukan ST jangan keliru ST dengan CT adalah dua model berlainan. ST tu dia soft. Memang untuk main track semua dia pakai itulah, ataupun nak buat daily kan. Itu. Kalau CT dia medium soft. So design semua sama, cuma dia buatkan dia lagi tahan lah kiranya. Dia tambah lagi mileage. Dan setakat ni aku pakai tayar tu dekat aku punya Modenas Domina 400 UG ADV Dia beza sikit, kena ingat UG dengan UG ADV lain. Dia lain dekat aksesori touring. Tapi lain pada tu sama je, spek semua sama. Aku pakai tayar tu, aku ingat lagi aku pakai tayar Victra S98 CT tu 3 hari lepas tukar. Lain gending. Dalam basah dengan hujan pula tu, memang sedap. Cuma downside-nya tayar atau perasan aku rasa suhu lah kot. Dia kalau sejuk sangat dia mula tak sebab aku. Tapi normal lah bagi aku, biasa aku kerja panas je lah. Dan bergantung pada ni juga cara bawa motor jugalah. Dia tahan atau tak. Sebab aku tahu Maxxis ni memang ramai cakap dia grip ada, tapi tak tahan lama. Sebab botak. Kalau itu sebaiknya tengoklah cara menunggang motor tu macam mana. Setakat ni aku pakai tayar tu kat Domina tu lain kena sedap lah. Memang dia rasa feedback aku semua lagi melekat lah. So berbalik pada skuter ni, aku rasa tak ada masalah kalau korang pakai Victra tu. Victra skuter tu je aku tak tengok lagi. Sebab macam baru model tu, mungkin aku silap. Dia tak Victra pun kalau Maxxis. Alamak, dia satu model tu lagi. Dia bukan ni. Oh shit. Dia selalu tengok Victra je. Tak ada model lain mungkin. Diamond mungkin. Tak tahu mungkin silap. Itu Trans Out. Dan harga tayar aku beli masa tu pun tak ada mahal-mahal tu pun. Untuk Domina tu lah. Kalau untuk Zontas ni mungkin tayar belakang dia mahal sikit sebab dia kecil kan. Atas aku 15 inci. Sizing tak ingat bagus. Saya minta korang penuhkan di ruang komen bawah lah. Kalau tayar Victra yang pakai dekat Domina tu berapa dalam depan, kalau depan belakang dalam 600 lebih. Tapi tu tayar sajalah, tak termasuk upah pasang. Sebab masa tu tayar tu aku beli direct dengan Maxxis punya shopping mall yang ada tag merah tu kan. Beli kita orang. So dah sampai tu aku terus bawa pergi Sentul tukar tayar sana. Memang berbaloi bagi aku, sangat-sangat berbaloi lah kalau korang consider tayar. Kalau tayar lain aku selalu nampak Pirelli Angel Scooter lah aku. Belakang skuter, depan pakai Angel GT. Angel CT aku tak berapa nak recommend sebab keras. So kalau tak kering tu sedap lah. Tapi kalau basah tu jaga-jaga lah. Oh sial. Oh tidak. Sabar, aku dah set kau. Aku kat sini awal.
benda sial. Aduh. Ya Allah. Sekarang kata bodoh marah. Mana potong dia? Tak ada belakang dia. Bahaya. Tak apa bang, it's okay, abang pergi dulu. Sekarang saya potongkan dia lain lah. Kita kena santai guys. Hidup kena santai, tak payah nak kabur, tak payah rushing. Betul lah. Aku cakap tu pun sebagai peringatan pada diri sendiri lah. Alamak, tolong bagi pokcik lalu. Tolong. Terima kasih. Okay guys, sampai di sini saja video untuk kali ini. Harap kita dapat bertemu di video seterusnya. Goodbye. Don't forget to share, like, subscribe and write,